Nak pakai pisau. Kita dah buka. Nak tengok yang lain pula. Ada satu lagi besar. Dua besar. Tiga besar. Ni kuning. Kita nak ambil yang kuning ni pula lah. Dan yang kecil ni. Yang lain tu biar Cik Bos buka. Ya. Ni tu kecil. Ni yang kecil. Kita potong dia. Cucuk dulu sini. Lepas tu kita tolak. Tolak macam ni. Nampak? Ni dia senang tolak kan. Senang tu buka. Maknanya dia dah sangat masak. Lepas tu kita tarik je dah. Tolak dan tarik je. Nampak? Isi dia dah sangat kuning. Ada durian, ada pisau. Kita on. Kita cucuk dulu tengah ni. Lepas tu kita buka je. Macam ni. Cucuk sini. Lepas tu tolak. Cucuk lagi. Janganlah cakap durian ni kutik. Serius lah. Kalau durian tu belum masak, dia akan jadi sangat keras tau. Kena hati-hati jugalah. Sebab durian ni tajam. Duri-duri ni tajam. Nanti patah pisau. Tak pun berdarah tangan. Guna hujung pisau ni pun boleh. Bila lah boleh aku nak makan kau ni? Alah, keras sangat kau ni. Aduh, mak. Bismillah. Dengan sepenuh tenaga. Okey. 1, 2, 3. Ya! Aduh, jatuh, mak. Nampak tak? Dah jatuh sebiji. Tak, seulas Seulas durian. Okey, seulas durian. Jom kita rasa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Manis. Nampak ni lubang ni. Kita nak tengok apa yang ada kat dalam lubang ni tau. Ni durian ni belum terbuka lagi. So, kenalah kita pakai pisau. Kita cucuk pisau. Kita tolak dia. Push. Tengok dekat dia punya pusaran ni kan. Pastikan dia. Pastikan dia ditolak lah. Pastikan dia ditolak. Ni. Sini. Tempat kita pun guna pisau sayur je. Ni kita nak try buka Tak boleh. You guys buka durian. Start umur berapa? Saya buka durian. Start umur saya 7 tahun. Sebab ayah saya suka sangat makan durian.
So, tapi masa tu berdarah tangan. Aduh. Even sekarang pun, kalau tak betul cara buka, memang berdarah tangan tau. Duri dia tajam. Ni buah antara buah yang berduri lah. Mana ada lagi buah duri, ada duri kan? Kecuali durian sayur. Iya. Oi, isi dia putih lah. Tadi isi dia kuning tau. Ni isi dia putih. Kita nak rasa. Kejap. Tadi yang lubang tu. Mana lubang lah ni? Lubang kan? Kita nak tengok. Oh tak. Dia tak sampai isi. Kalau dia sampai isi, mesti isi ni dah ada ulat. Ni kita nak buka dulu semua tau. Nampak? Kalau dia ada lubang, dia memang akan macam tu lah. Ni kalau anak you guys nak buka durian, bagi je buka durian. Bagi yang mana? Bagi yang ni. Bagi yang ni. Bagi dia yang ni. So yang ni, senang je nak buka dia. Dia just tekan je. Tekan macam ni. Letak tangan kiri kanan dalam ni. Just tekan je macam ni. Dia dah boleh terbuka dah. Ataupun tarik lah macam ni. Ni kita nak rasa Ya. Dia ada yang tak masak juga. Tak masak dengan yang masak. So dia boleh jadi tempoyak juga. Kita challenge buka durian pakai tangan Durian ni ada yang dah terbelah, ada yang tak terbelah tau. Tanpa pisau dua jari je. Macam kita buat mini love. Tu kita tolak je. Mini love and sibuk je lah kau ni. Terbuka. Ini pun boleh tau. Kita ada kuasa, super power. Kita memang boleh buka durian walaupun satu tangan boleh. Lagi. Angkat cepat-cepat. Jatuh lagi. Ni untuk Lokman ni. Tahu untuk Lokman. Alamak. Dia tak ni lah. Dia tak berapa cantik lah yang ni. Nampak? Apa tu? Oh, isi dia banyak tau. Tapi dia tak berapa cantik. Koyak tu ya? Durian tempoyak? Oh ya ke? Sebab warna dia dah lain Rasa dia masam tak? Rasa dia masam Kalau durian tempoyak kita rasa. Masam tak? Tak. Masam pun. Tak masam tapi tawar. Bolehlah buat tempoyak. Aduh. Lagi. Ada dua ulas. Kita tengok berapa ulas kat dalam ni Kita tengok dia ada berapa ulas. Ada dua je. Ada 2 ulas je sebiji ni. Lagi. Tengok tangan Cik Bos. Mana tangan dia?
Nak bagi dia yang mana ni? Yang ni ke yang ni? Nak yang mana? Nak yang pertama? Nak yang pertama aja. Sedap ke? Sedap? Sedapnya. Kena yang tempoyak. Rasa. Uish. Nampak? Isi dia banyak. Biji dia kecil je. Makan. Tinggal sikit untuk abang. Ni habis dia. Biji yang Cik Bos makan tadi besar penuh kan? Ni je biji dia. Macam ada lagi je. Dia nak jadi 3 ulas yang. Dia nak jadi 3 ulas tapi tak jadi. Buah dia mungkin dah jatuh dah diambil. Okay lah untuk Rahman.